Emma ataupun Iman? Nombor satu, saya seorang yang cepat menangis. Emma. Kenapa? Sekarang lately ni saya ada mak cepat tersentuh. Kadang-kadang tengok apa-apa benda, tengok Facebook, kita macam akan nangis. Kalau watak Iman, dia tak nangis. Dia akan macam lagi tegas. So, yelah. Saya seorang yang tak suka drama. Emma ke Iman? Kisah Emma dengan Iman macam sama ni. Emma juga. Emma juga. Okay. Iman suka drama. Iman suka drama. Dia suka attention. Dia suka drama. Lagi dia buat Emma tak. Sebab tu I suka suruh belakang-belakang red carpet. Saya seorang yang sayang budak. Emma. Iman tak sayang budak. Saya seorang yang boleh baca orang. Emma. Iman tak. Dia bodoh. Perangai Emma jenis, kalau untuk Emma rapat dengan seseorang tu, Emma akan jumpa dia, Emma akan duduk tengok, scan dulu perangai macam, okay ni boleh kawan ni, okay ni tak boleh kawan, okay ni cuma hi bye-bye. Tapi I akan always baik dengan semua orang. Cuma I scan dulu, boleh gitu. Saya seorang yang banyak yapping. Cakap. Siapa lagi? Satu Astro tahu mulut puaka. Satu Astro tahu mulut. Bisa je. Aduh, Emma dah sampai. Suka.